Nak macam ni pun boleh, nak macam ni pun boleh, geng. So, yang ni rack daripada NJX V2 Jangan confuse sebab aku nampak ada orang komen yang dia punya rack tu cepat patah. Yang aku pakai ni adalah yang V2 punya. V2 punya ni dia dah upgrade dia punya quality, dia dah upgrade dia punya ketebalan dekat bahagian ikat. Sepanjang aku pakai rack NJX ni memang tak ada masalah lah. Aku dah bawa banyak barang, minyak 5 liter pun aku dah try bawa, aku dah terjun lubang, masuk off-road. So far, rack NJX ni memang puas hati lah. Aku pula memang banyak jenis rack solo, naik sorang-sorang, so aku tak bawa pillion. Jadi aku memang letak aku punya rack ni dekat bahagian sini lah. At least dia duduk dalam motor. Kalau kita buka macam ni, dia dah duduk luar daripada motor sikit. Okay? So nak selamat, nak tahan lama, buat macam ni, barulah tahan lama. Satu lagi yang kena ingat lah, rack ni memang wear and tear. Dia sampai time dia memang akan patah, memang akan rosak lah. Bukannya beli sekali, tahan selama-lamanya. Bukan. Jadi kat mana dapatkan rack NJX ni, link aku sediakan dekat bawah. Harga dia berpatutan lah. Taklah mahal sangat, taklah murah sangat. So jangan lupa like, komen, share dan follow, gang.